Okey, saya kongsikan ini post yang terdahulu. Ini adalah gambar apa nama ni, kubur Imam Syafi'i. Ni tengok ni, dia punya surat-surat ni. Ni semua ni manusia-manusia yang hadir di situ, ada hajat, mereka tulis surat, minta macam-macam lah. Kan? Nak ke masalah kesihatan ke dan sebagainya. Itulah sifat contoh-contoh orang istighosah atau minta tolong di kubur. Kalau ini tidak syirik, saya tak tahu nak kata apa lagi lah, ya. Ini tengok, di sini buang macam-macam benda lah. Dia bukan buang sebenarnya, dia mungkin berhajat, so dia letaklah pakaian ni ke whatever lah. Ada yang letak duit, sampul, tulis surat lah, apa-apa hajat dia. Ini terjadi dekat tak jauh daripada Universiti Al-Azhar. Okey, kenapa saya menentang perbuatan istighosah orang mati ni? Saya menentang. Bagi saya itu ialah syirik. Sebab orang yang buat demikian ni, dia sebenarnya dia percaya amalan itu mungkin, dia tak perasan perbuatan dia sebenarnya ni, dia tak perasan perbuatan tu sebenarnya dia telah meletakkan manusia yang mati tu ada kuasa yang setanding sifat Tuhan. Mungkin dia tak perasan. Ada asatizah yang masih teragak-agak nak tegur dan ambil sikap mengelak ataupun diam dalam isu ni. Saya tak pastilah mereka ni tolak perbuatan itu atau dalam diam-diam mereka rasa boleh terima amalan itu untuk diamalkan secara pribadi atau apa, saya tak tahu. Mungkin khawatir kedudukan terjejas dan sebagainya. Wallahu alam. Saya tak mau buat tuduhan, tapi saya nak gesa lebih ramai bercakap isu ni sebab saya lihat trendnya semakin banyak dalam TV, radio, dia semakin banyak cakap. Dulu tak ada mana ni. Okey, saya patah balik. Kenapa saya katakan kepercayaan itu telah secara tak sedar telah anggap manusia itu mempunyai sifat maha mendengar seperti Tuhan. Okay. Ketika manusia hidup ni, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, manusia tak mampu mendengar ataupun cakap dengan lebih daripada dua manusia dalam satu masa yang serentak. Dia tak mampu. Kalau boleh dengar serentak pun dia tak boleh fokus. Dia rasa terganggu, dia nak amati satu perbualan tu, dan dia kena beri perhatian penuh dalam satu serentak, memang susah. Itulah sifat manusia, memang terhad. Setelah mati, orang itu dah mati, tak kisahlah siapa pun, yang dikatakan orang ulama ke, para nabi dan sebagainya. Ada manusia yang kalangan masyarakat kita dan luar negara, orang Arab sekalipun, jangan ingat orang Arab tak ada syirik. Jangan ingat di pandai Arab tak ada syirik. Bukan macam tu. Tu yang Tok Arab dia puak musyrikin tu, orang Arab lah tu. Itu puak syirik lah tu. Setelah mati, ada pula manusia daripada pelbagai penduduk manusia pergi ke kubur untuk minta tolongnya. Ada yang minta tolong depan kubur, ada yang minta tolong jarak jauh, dia minta ni terseru nama dia. Semua ya Syekh, ya apalah. Dengan seru namanya daripada mana-mana lokasi di dunia. Masing-masing minta dengan bahasa tersendiri. Dia orang Melayu tak pernah cakap Arab, dia cakap Melayu. Cakap Turki, cakap Indonesia, cakap Tamil, whatever lah. Cakap Cina kan, mungkin. Masing-masing minta ada bahasa sendiri, sedangkan si mati mungkin hanya pandai bahasa Arab. Betul. Masa hidup dia cakap Arab je dia pandai. Dengan Arab faham. Tapi ketika dia mati, orang datang pada dia, minta kepada dia dalam bahasa Melayu, apa saja bahasa. English lah, apa saja. Kan? Itu contohlah. So, secara tak sedarnya, manusia yang meminta tu, dia telah anggap orang mati itu ada sifat Tuhan. Iaitu maha mendengar permintaan doa manusia pada bila-bila masa, siang atau malam. Mana-mana lokasi. Maha mengetahui apa isi doa dia, faham apa saja bahasa dia. Ini dia tak perasan tu. Itu kita kata, bila saya kata begitu, dia kata, oh tak, Tuhan bagi dia keistimewaan sebab dia manusia yang dekat dengan Allah, dia bagi keistimewaan. Dia akan pusing dengan tu lah. Okay. Dia kata Allah bagi, dia dakwa lah, Allah bagi keistimewaan pada orang mati itu boleh dengar, bantu orang minta padanya. Ini dakwa yang tidak ada asas. Tak ada lah, buat mainlah satu ayat Quran pun tak mungkin. Allah Tuhan dengan sifat ketuhanannya yang eksklusif. Okay? Yang khusus untuk Allah SWT saja. Tidak sama sekali berkongsi kuasa atau keupayaan dengan makhluk lain. Jika ada yang percaya demikian, maka sebenarnya dia telah sekutukan Allah. Sekutukan sifat Allah, Tuhan seluruh alam. Dia tanpa sedar. Itulah syirik. So saya harap lebih ramai cakap benda ni. Saya harap mufti
bersuara perkara ini, hentikan perkara-perkara ini daripada jadi normal di dalam masyarakat. Dia makin lama makin cakap, dia makin normal lah tu. To normalisasi dalam masyarakat. Benda dulu mungkin negara-negara lain, sekarang Malaysia makin cakap. Ya, so harap kita kena masih tegur dan banteras perbuatan ini, iaitu istighasah kepada orang mati atau minta tolong pada orang mati. Tawasul cerita lain, kita sembang cerita lain. Tawasul tak ada kaitan pun dengan ni. Terima kasih.